Awek lah, awek sepak mengerang. Amboi. Awek. Dalam puasa ni awek manis ke? Ha? Imal? Manis macam gitu? Tak mau? Awek. Yalah demam kena marah pula. Selalu buat dia blushing kan. Jadi kali kita buat dia macam Ya Imal. Kenapa Imal? Imal sihat ke Imal? Imal sihat? Kebar. Saya saja nak bagi dia berpeluh. Majuk tu. Alah, majuk pula tu. Jangan Inul sudah. Tak apalah, marah je lah. Kenapa majuk ni? Alah, gurau sikit saya saja nak bagi awak peluh. Orang demam-demam ni kena berpeluh. Jadi saya saja nak bagi awak gitu. Buka tingkap sikit. Okay, saya dah buka tingkap sikit. Korang jangan panggil dia Imal Saya je panggil dia Imal. Korang panggil dia Kemal, saya panggil dia Imal. Hilang dah. Tak apalah, pandailah saya pujuk nanti. Saya ni bab pujuk insyaAllah okey. Saya feedback ramai. Saya feedback banyak. Bab pujuk ni saya okey.